Hello, hi guys. Welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so untuk games Lucky Unscrew ni, korang boleh tengok dekat sini. Dia ada dua withdrawal method, which is yang pertama, Nisa dah pernah explain sebelum ni. Dia ada cash hijau dan juga coins. So, untuk cash hijau, Nisa tak pernah lagi withdraw sebab belum cukup points. Tapi untuk coins ni, Nisa dah 2 kali withdraw lah. Tapi pertama sekali, jom kita tengok dekat duit hijau ni. Tekan je kat situ. Lepas tu korang boleh nampak ada RM45, RM110 dan juga RM180 lah. So, dekat bawah ni dia tak bagi tahu ada extra task ataupun tidak. So, nanti kalau dah cukup, Nisa akan cuba untuk withdraw RM45. Kita pergi dekat coins pula. So, dekat sini korang boleh nampak Nisa punya coin sekarang hanya ada 16 sen sebab Nisa baru je keluarkan. So, dekat sini korang boleh nampak Nisa punya withdrawal record. Nisa dah pernah withdraw 2 kali. Which is yang pertama, Nisa test dahulu untuk apps ni, RM1.16. And untuk second adalah hari ni, Nisa dah dapat RM22.86. Okay, cara untuk nak dapatkan coins adalah kita boleh buat task dekat tengah ni. Korang boleh nampak kat sini, kita buat task apa semua. Lepas tu kita akan dapat screw tau. So, screw tu korang kumpul lah nanti. So, daripada screw tu, kita boleh convert kepada coins lah juga. Okay. Lepas tu yang paling kanan ni adalah activity. So, setiap aktiviti yang kita buat, kita akan dapat cash hijau lah. So, macam ni korang boleh nampak. Sikit lagi Nisa dah boleh claim untuk total aktiviti 800. And Nisa boleh claim RM8 cash hijau lah. Screw tu untuk apa? Korang boleh nampak kat sini. Ada button screw kat situ. Tekan je kat situ. Bila korang tengok, satu box tu bersamaan dengan 2000 screw. So, kita kena dapat 2000 screw untuk kita nak convert daripada screw ni kepada coins. Okay. So, macam mana cara untuk nak main game ni? Kita tekan je dekat start ni. Lepas tu, ni Nisa tunjuk je tau sebab dia makin tinggi level, dia makin susah lah. So, macam sekarang ni, Nisa cuba. Korang boleh juga. Macam ni kan, merah dan juga purple. So, kita kena masukkan je screw based on dia punya colour lah. So, untuk nak lagi mudah, korang boleh buka kedua-dua kotak ni tau. Tapi, untuk nak buka kedua-dua kotak ni, kita perlulah tengok iklan lah. So, iklan dia kejap je. Dia iklan pendek. So, Nisa akan tengok iklan untuk ke dua-dua kotak tu supaya Nisa lebih mudah untuk nak selesaikan satu level ni lah. So, korang boleh nampak kat sini. Iklan dia just iklan yang pendek lah. Okay, so sekarang Nisa dah ada kotak purple, light purple macam ni. So, kalau kata nak lagi mudah, korang bolehlah open satu lagi kotak lah. So, pun sama juga. Korang kena tonton iklan yang pendek. Korang nampak kat sini kan. Dia punya button tu, refresh tu, tengah berjalan lah. Okay. So, kita tengok lagi. Sekejap. Dan satu lagi, korang boleh jugalah tambah dekat sini. Ni pun korang kena tengok, tonton iklan. So, lagi banyak
coin, ada lagi banyak screw yang korang boleh masukkan dekat bawah tu. Tak dapat ni. Okay, tak apa, Nisa akan cuba untuk masukkan, buka satu lagi lubang. So macam biasalah, korang kena tonton iklan untuk nak dapatkan something tu. So korang boleh tengok iklan. Okay guys, so dah buka semua pun Nisa still lagi fail. Tapi korang nanti cubalah untuk tidak fail. Okay, so nanti korang try untuk mainkan. Lepas tu dah complete satu level, nanti korang akan dapat coins lah. So dia kena berfikir sikit untuk nak main games ni lah. Korang boleh nampak kat sini, boleh completekan task ni untuk korang dapatkan ni lah, screw dia. Okay, so itu sahaja. Kalau korang berminat untuk nak cuba game ni, Nisa dah letakkan link dekat bawah. And dia memang legit membayar lah. So Nisa letakkan link. Nisa dah juga letak juga link tutorial untuk video tersebut. Untuk apps tersebut lah. So korang boleh cuba, okay. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.